Assalamualaikum. Selamat petang. Ini pembahasan perbahasan. Bang Hasan kita tukar perbahasan tu mengungkap kepada erti kata dengan perkataan Bang Hasan. Perbahasan tu maksudnya Bang Hasan. Okey, hari ni nak Bang Hasan kan. Dia punya statement gila babi dia. Tak tahulah apa benda. Kan? 23 bulan Oktober 2025. Dia nak Bang Hasan kan. Bang Hasan tu latu-latu. Dia juga dengan Najira ni. Bang Hasan latu-latu. Dia nak kena juri. Dia tak lagi ni. Dia akan buat lagi tu. Dia akan pusingkan kita. Jadi Bang Hasan latu-latu. Siapa dia latu-latu. Ambil anda ni. Latu-latu kan. Dia mungkin ada menghidayahkan latu-latu tu sendiri. Kau faham kan? Macam mana? Latu-latu telah dihidayahkan. Aku pun tak faham juga lah macam mana proses menghidayahkan latu-latu. Bang Hasan, perbahasan dia, sebenar statement dia, perbahasan dia memondan kan? Latu-latu telah dihidayahkan. Aku pun pening juga dia. Statement dia, latu-latu dihidayahkan. Din latu-latu telah dihidayahkan. Din ni telah dihidayahkan jadi latu-latu. Jadi Dina kot. Tu macam mana? Aku pun tak faham juga. Pendidikan tu din. Contoh kita bagi contoh. Apa dia din? Bila dihidayahkan, mendapat hidayah jadi Dina ni. Macam tu. Dia kata, itu yang orang kata yang menghina telah mendapat pembaptisan berkat tu. Pembaptisan ke apa benda. Aku pun tak tahu pembuktian ke apa benda. Dia telah menghidayahkan. Dia ni latu-latu dia ni Kerina. Perbahasan dia Bang Hasan dia. Tak tahu juga apa masalah dia. Dia nak kena ubah benda tu. Perbahasan latu-latu tadi. Abang Hasan punya latu-latu. Itu contoh lah. Contoh. Itu contoh kan. Contoh kan. Contoh perbahasan latu-latu telah mendapat hidayah. Menjadi Dina. Ada tak program tu? Polis kena siasat macam tu. Ada unsur-unsur mistika tu. Perbahasan dia, benda tu telah dihidayahkan latu-latu tadi. Bukan hadiah latu-latu. Dia menghidayahkan latu-latu. Teknik yang dia pakaikan, teknik tepung serbaguna, hidayah latu-latu. Dia menghidayahkan latu-latu tadi. Mesti pening kepala. Kusutnya. Tahap kusut, tahap dewa ni. Ini part 3 tadi kan. Kita masuk part 4. Macam mana hidayah ni? Hidayah ni ada satu kejadian. Hidayah ni pun punya latu-latu. Bukan menghidayahkan latu-latu, menghadiahkan latu-latu. Menghidayahkan latu-latu. Hidayah ni ada latu-latu pula. Ada satu kejadian. Dia punya scam punya. Skambak punya. Skambak punya kan. Perbincangan dia latu-latu. Hidayah mempunyai latu-latu. Hidayah yang duduk dekat situ ada latu-latu punya. Tak tahu siapa nama Hidayah tu, Din ke, Mat ke, Sudin ke.
Kamal kita tahu. Tapi hidayah setelah dia dapat hidayah tu, hidayah Allah tu tadi, kan? Dia punya comeback punya teknik tu. Comeback punya teknik tu. Scam-scamnya. Istilah scam lah penipu kan. Comeback kan. Scambak. Comeback. Bunyi scam. Bunyi habuk. Bunyi habuk kulit. Kalau comeback ni. Menunjukkan hidayah ni pula mempunyai lagu-lagu. Ui, tak faham weh. Maka trilogi tu, epilog tu, episod yang pertama dengan trilogi episod yang ketiga tu menjadi benda yang sama je dalam perbahasan tadi tu kan. Okey, kita sambung lagi part 4.